Pernah tertanya-tanya tak macam mana produk t-shirt dihasilkan? Jom ikut saya lihat proses daripada awal hinggalah siap dibungkus macam mana produk t-shirt dihasilkan. Di sinilah prosesnya bermula di mana semua bahan mentah ditimbang mengikut sukatan yang terdapat sebelum dimasukkan ke dalam mesin pengadun. Mesin ini memastikan setiap adunan bercampur secara sekata supaya kualiti produk sentiasa konsisten. Selepas adunan siap, dia akan masuk mesin pembentukan. Mesin ini membentuk produk mengikut saiz dan ketebalan yang telah ditetapkan. Setelah dough direhatkan selama 1 jam, roti puri ini melalui proses stamping untuk mendapatkan saiz dan ketebalan yang telah ditetapkan. Okey, setelah proses stamping, proses packaging, masuklah ke cold room di mana produk seperti roti puri ini akan beku selama 24 jam sebelum hantar ke delivery ke hypermarket seluruh Malaysia. Satu carton kita ada 18 pack. 18 paket ada 8 keping. So itu saja untuk video kali ini. Kalau korang suka video macam ni, jangan lupa like, comment and share. Boleh komen lagi nak video apa lagi yang ada dekat Alam Production. Jumpa korang dekat next video. So, Assalamualaikum.